Saya bagi satu contoh. Kadang-kadang kita ni, ya subhanallah, saya bagi contoh sembahyang witir. Sembahyang witir, kita sampai lah tak faham sembahyang witir. Saya nak tanya ikhwan, satu soalan kita tanya pada orang. Satu imam tu, kita boleh ikut tak boleh ikut dia? Apa benda yang boleh buat kita ikut dia? Apa benda yang menyebabkan kita tak ikut dia? Antum setuju tak saya kata imam tu kita layak tak ikut dia? Nombor satu, bila dia bukan akidah ahli sunnah. Dia pergi panggil imam besar daripada Tahiran mai. Dia mai pun satu macam punya kalung, muka Ali, muka Hasan dia pun. Dia bagi tahu saya Syiah besar punya orang, sahabat ni semua kapiang. Dia habang lagu tu, lepas tu dia takbir sembahyang. Allahu Akbar. Kita boleh ikut lah? Tak boleh. Pasal apa? Imam Syafi'i keluarkan fatwa, siapa sembahyang di belakang Syiah Rafidah, dia kena qada balik sembahyang tu. Sembahyang dia tidak sah. Kerana mereka telah kafir dengan mengkafirkan para sahabat. Tak boleh mengkafirkan para sahabat. Tak boleh sekali-kali. Sahabat itu khair ummah ukhrijat linnas. Satu. Yang kedua apa dia? Kita apabila imam itu rukun-rukun sembahyang dia tak ada kat dia. Apa dia rukun? Syarat sah sembahyang. Kita duk mengaji kitab-kitab kuning ni, 9 perkara yang mengesahkan sembahyang kita. Buka Hidayatul Subian, ada 9 perkara sah sembahyang kita. Kan sajalah sebut kitab kuning. Semua kita duk main warna biru, warna ni semua, kita kuning sikit. Dalam kitab-kitab kuning apa dia? Hidayatul Subian. Di antaranya perkara yang mengesahkan sembahyang ada 9 perkara. Nombor 1 apa dia? Islam. Islam adalah mengesahkan sembahyang. Tiba-tiba kita pergi ambil satu Cina, kita sayang betul dengan Cina ni, tapi dia topek kong. Tapi kita sayang betul dengan dia. Kita kata you walaupun you Cina, tapi you macam kita punya abang long. Marahlah pakai dah. Hampir ambil dia tu jadi abang long. Tapi kita betul-betul sayang kat dia. Tak apalah, ini malam you jadi imam. Atau imam tu Islam tak masuk, takbir Allahu Akbar, tak boleh ikut. Tak boleh ikut. Pasal apa tak boleh ikut? Syarat nombor 1 sah sembahyang tu Islam. Tak ada. Labak sayang nak sayang-sayang lah, tapi bab sampai nak tolak jadi imam, tak boleh. Tak boleh. Cannot. Apa lagi syarat sah sembahyang? Syarat sah sembahyang masuk waktu. Masuk waktu. Lohor kan 12. Lohor sekarang 1:04 minit. Kan 11:45 dah takbir dah. Allahu Akbar. Bini kata, abang sembahyang apa? Duha ke? Duha pada otak buat lohor. Sekejap lagi pun nak buat juga kan? Lah buat siap-siap. Sekejap lagi boleh rehat. Tak boleh. Dia tak sah. Dia kena dalam waktu. Orang putih kata in time. In ke on? In time. Dalam waktu. Yang ketiga apa lagi? Di antara syarat sah sembahyang, menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Dia tahu kiblat kat sini. Tak tahu dia tutup kat ni. Allahu Akbar. Sahabat, awak pergi kat ni. Yang penting sembahyang. Tuhan nak tengok hati. Ini semua tak penting. Tak boleh. Itu syarat sah sembahyang. Tak boleh. Itu syarat sah sembahyang. Di antaranya lagi nombor 4 syarat sah sembahyang apa dia? Menutup aurat. Aurat lelaki-lelaki lain, aurat perempuan lain. Tutup aurat lah. Perempuan tutup cara perempuan, lelaki-lelaki tutup cara lelaki-lelaki. Tak tutup imam lelaki-lelaki pakai telekuh macam perempuan. Dengan kain labuh dia. Kita kata siapa ni? Aminah Wadud kan? Dia bukan Aminah Wadud. Ni. Dia main macam tu. Dia takbir. Tak boleh. Pasal apa? Dia menyelisih tutup aurat. Haram laki-laki pakai aurat perempuan dan haram perempuan pakai aurat laki-laki. Hak perempuan pula gulung kain pelikat, pakai t-shirt pagoda putih, bawa songkok tinggi, bawa serban atas. Allahu Akbar. Tak boleh. Jangan buat lagu tu. Sekali makmum tak boleh nak sujud. Duk tengok lagu tu punya. Tak boleh. Salah. Tak boleh, salah. Dia kena tutup aurat. Tak boleh kata tak penting. Tak boleh kena tutup aurat. Bila imam tu mai tak tutup aurat, baru kita boleh bercerai dengan dia. Baru kita boleh bercerai dengan dia. Imam pakai seluar pendek,
mengaku mazhab Syafi'i, pakai seluar pendek, baru balik main badminton, letak badminton tepi, seluar pendek, takbir, Allahu Akbar. Alamak, tak boleh lah ikut. Di antaranya lagi apa dia? Bersih daripada hadas kecil dan hadas besar. Bagi perempuan ditambah haid dan nifas, bersih. Cantik pakai jubah, semua cantik dah. Tiba-tiba kita tengok dia tak ambil air semayang. Kita kata, imam ambil wuduk. Wuduk semua tak penting. Kita ambil wuduk cara batin. Kita tinggalkan wuduk cara zahir. Tapi takbir, jubah semua cantik elok, tak boleh ikut. Pasal apa? Salah syarat sah semayang. Apa lagi? Di antaranya lagi, pakaian kita, tempat semayang kita bersih daripada najis. Bersih daripada najis. Najis yang tidak dimaafkan. Mazhab Syafi'i, najis ada dua. Satu najis dimaafkan, satu najis yang tidak dimaafkan. Darah itu najis mazhab Syafi'i. Tapi kalau setitik yang darah nyamuk, tampak sikit saja, dimaafkan. Macam tai cicak, dia jatuh atas badan kita tapi dia kering, kita just buat lagu tu aja, dia tergolek jatuh, dimaafkan. Kita duduk semayang-semayang, tiba-tiba gigi kita kan dia jadi gusi berdarah. Kita boleh rasakan darah ni dia manis. Pasal tu Dracula suka darah ni manis. Kita pun buat keluar tisu, kita ambil, kita buang lagu tu. Mazhab Syafi'i sah. Pasal apa? Dia dimaafkan sikit, nanah yang sikit, darahnya sikit. Tapi asal okok banyak sikit pun tak boleh. Sebelum dia sembahyang, dia balas-balas, dia kembung mulut dia tak buang. Dalam sembahyang dia nak telan. Ini tidak boleh. Ini tetap batal juga. Itu saya kata di antara benda-benda yang menjadi sahnya sembahyang. Sahnya sembahyang. Baik. Tiba-tiba satu imam, dia memenuhi semua syarat-syarat sah sembahyang. Tiba-tiba kita tak ikut dia. Apa pasal? Apa pasal tak ikut dia? Saya tambah nombor 10. Pasal apa? Dia parti lain, saya parti lain. Tak masuk. Tak masuk. Dia 9 aja. Jangan bawa 10. Atau kita tambah nombor 11. Dia mazhab lain, saya mazhab lain. Tak masuk. Mazhab tak masuk syarat sah sembahyang. Mazhab apa? Tak peduli. Tapi antum pernah tengok tak? Duk jadi sampai hari ni di satu masjid, bila mereka sembahyang tarawih ramai-ramai, bila masuk sembahyang witir, mereka pecah dua. Pecah dua. Hak Syafi'i buat lagu Syafi'i, Hanafi buat lagu Hanafi. Tak, pasal apa tak boleh combine? Pasal apa tak boleh? Apa masalah Abu Hanifah ni? Apa masalah Syafi'i ni? Mereka ni semua, saya nak bawa satu nama, pekak mereka lebih teruk daripada badak. Mereka ni buta ilmu, buta kayu. Ni saya nak bagi dia sakit hati betul-betul ni, pok-pok ni. Haram jadah betul. Pok-pok ni cukup biadab, cukup tak guna. Mereka ni, mereka duk cerita kat kita, Imam Syafi'i pergi sembahyang di Baghdad. Di situ mazhab Abu Hanifah. Imam Syafi'i ikut Abu Hanifah, tak baca kunut dan tak buat sujud sahwi. Syafi'i pernah dah ikut Abu Hanifah. Sembahyang apa? Subuh. Subuh dengan witir, yang mana sunat, yang mana fardu. Yang wajib Syafi'i boleh ikut, takkan witir tak boleh ikut? Habis nas mananya hampa pergi ikut ni, pergi pecah dua sembahyang witir ni. Hurah-hurah masjid Keling tu. Saya marah betul apa-apa ni. Saya marah betul. Semua tu 3 suku menyatu imam. Pasal tu kita tak boleh ikut dia, Pak. Pasal dia 3 suku. Dunia hari ni bercambah ilmu. Tengah-tengah Pulau Pinang ada lagi masjid buat kerja. Kerja haru biru lagu tu. Kami tak boleh ikut daripada Abu Hanifah. Kami pula tak boleh ikut daripada Syafi'i. Hoi! Hoi! Apa yang tak boleh ikut? Kita tak boleh ikut nombor 1 kapiak. Kita panggil Linggo N jadi imam witir. Boleh tak? Tak sajalah, jangan duk jegir saya macam tu. Ini contoh, ini contoh.
Dia bagus, dia baik. Tapi dia buat lagu mana? Dia bukan orang Islam. Tak tahu dia kata dekat kita apa, sekali saya jadi imam tak boleh. Tak boleh lah. Sekali ke 2 kali tak boleh. Anggapnya. Tak boleh. Kami tak boleh. Dia kena orang Islam. Walaupun balik rokok tak apa lagi janji orang Islam. Apa masalah Abu Hanifah tu? Dia kapiaknya. Apa masalah Abu Hanifah? Yang Masjid Keling nak pisah 2 imam ni. Orang Jabatan Agama tak tahu ke benda ni? Mufti tak tahu ke? Ahli Jabatan Kawasan Negeri tak tahu ke? Pasal apa tak boleh pergi settle kerja huru-hara ni? Sampailah. Punya khurafat. Teruk sampai tahu tu. Ikhwan, yang mereka buat itu bercanggah dengan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Bercanggah. Ini bukan firqah Ahlu Sunnah. Ini adalah firqah sufi tarikat yang sesat dan menyesatkan. Hajjaj bin Yusuf yang jahat begitu dimakmumkan oleh Ibnu Umar. Abu Hanifah bunuh siapa? Abu Hanifah bunuh siapa yang kita tak boleh ikut mazhab dia ni? Dia bunuh siapa? Hajjaj bin Yusuf tu ni yang ustaz-ustaz punya duk cerita dia punya tempat tu kita tukar bahasa garang. Bukan jahat, garang. Cengih. Deboh penampak dekat ulama ni jangan cakap Ibnu Umar ikut dia. Oh, Ibnu Umar tak tahu kan makna kezaliman? Boleh ikut semayang zuhur. Bila ada sahabat-sahabat masuk dalam masjid semayang zuhur, Hajjaj masuk, Hajjaj tengok-tengok ada sahabat. Hajjaj kata belakang aku depan. Hajjaj bukan sahabat. Patut dia mendahulukan sahabat. Tapi tak apa, dia kata, hampa dah hidup zaman Nabi kan, hampa dah banyak kelebihan. Aku tak ada kelebihan, bagi aku duduk depan pula. Dia pun ikut. Dia pun tak ada kot lepas ikut Nabi buat lohak lain di belakang. Tak ada, ikut. Tak, kita ni kena buat witir nombor 2 ni pasal apa? Kita tanya balik pada grup mamak-mamak ni yang mengaku Abu Hanifah, apa masalah Syafi'i ni? Syarat nombor 1 orang Islam Syafi'i ni siapa dia? Syafi'i ni mai daripada mana? Ghana mai ke? Siapa dia Syafi'i ni? Kita tanya pula grup-grup Syafi'i yang biak grup Abu Hanifah buat sembahyang di belakang. Siapa mereka tu? Mereka tu bukan saudara hang ke? Habis pasal apa witir buat 2 cara ni? Pasal apa tak boleh combine? Pasal apa? Grup-grup Syafi'i ni sembahyang pakai luar pendek ke? Grup-grup Syafi'i ni sembahyang tukang arah kiblat ke? Grup-grup Hanifah tu sembahyang witir bukan dalam waktu ke? Tadi syarat-syarat sah sembahyang tu. Apa dia yang kita tak boleh ikut ni? Tapi sampailah kalang kelibut ni duk jadi di Masjid Keling sampailah. Hafiz ada di situ, imam-imam tu semua duk dapat gaji daripada jabatan agama. Jabatan agama yang bayar gaji pun duk bodoh sobat tu juga. Tak boleh bagi satu penjelasan, tak boleh. Pasal apa ikhwan? Di situ taksub mazhabi mengalahkan pengertian kepada as-sunnah. Tu setuju tak dengan saya? Ni saya sebut ni memang saya nak depa dengar. Saya kata biar depa marah. Biar dia geram. Pasal apa? Tak ada orang kata apa. Keluar grup. Kita bersemayang pasal apa depa ni pecah dua? Oh, witir. Kita duk baca dalam fikih sunnah, witir boleh buat 3 cara. Betul tak? Kita boleh balun 3 rakaat tanpa tahiyat awal. Kita break pada tahiyat akhir saja. Boleh? Boleh. Kita boleh buat witir macam mana? Kita boleh buat witir 2 rakaat, 1 salam, lepas tu kita bangkit, kita buat 1 rakaat. Boleh juga. Dan ada ulama kata boleh juga buat witir macam mana Isya, tapi makruh. Sebab ada hadis kata jangan bagi tasyabuh. Tapi masih sah sembahyang tu. Abu Hanifah buat witir macam mana? Antara takbir dengan sujud rokok dulu ke? Yang tak boleh ikut ni pasal apa? Oh, Abu Hanifah dia sujud dulu baru takbir. Itu bukan Abu Hanifah, yang tu mangkuk. Pasal apa tak boleh buat? Oh, Abu Hanifah dengan Syafi'i witir kena pisah. Tu yang makam-makam syirik tu macam mana boleh combine pula? Kalau mai bab makam, Syafi'i pun pi, Abu Hanifah pun pi. Apa dia? Dargah. Apa dia dargah? Keramat.
Oh, percaya. Subhanallah. Antum tengok, silap faham. Silap faham. Cukup silap faham. Dan silap faham ni sampai kiamat. Selagi Masjid Keling nama Masjid Keling, Masjid India nama Masjid India, Masjid Bengali nama Masjid Bengali, Masjid Pakistan nama Masjid Pakistan, selama masjid itu nama negeri dan daerah, taksub ini akan kekal sampai kiamat. Kenapa masjid nak buah nama Keling? Sempena apa? Masjid nak buah nama Bengali, sempena apa? Heritage. Baca Riyadhus Salihin, seluruh masjid adalah rumah Allah, pakai nama Tuhan lah. Pasal tak buah Masjid Ar-Rahman, pasal tak buah Masjid Ar-Rahim, berbuahlah nama-nama sahabat. Tapi setiap masjid di tempat kita ni, dia mewakili daerah. Kami menggali, kami lagu menggali. Oh, tak berkondai tu hati kepala. Itu nak sakit hati ya. Agama datang bagi selesai masalah kembali pada Quran dan Sunnah, dia tak mau ikut. Tak mau ikut. Kita kata witir buat cara Nabi, tak, kami Hanafi. Kita kata semayang cara Nabi, tak, kami Syafi'i. Kita kata ni buat haji, buat umrah cara Nabi, tak, kami Hanafi, kami Hambali, kami Maliki. Por. Bangkit depan Tuhan, siapa Hambali? Siapa Maliki? Bangkit depan Tuhan, siapa Maliki? Allah kata limanil mulk al-yaum. Mana dia raja ni? Hari ni tak ada Tuhan melainkan aku. Dia letak Nabi Muhammad, dia letak Jibril, dia letak kita, dia hisab. Dia tanya dekat Jibril, apa wahyu turun ke hang? Dia tanya dekat Muhammad, apa wahyu Jibril bagi ke hang? Dia tanya dekat kita, Nabi ajar hang ke mana? Sama, dapat balasan. Tak sama, dia pegang, dia balik masuk neraka. Habis. Antum tengok,